Sungguh kan pandai kan? Saya bilang, Mak, Abang Bakti dah bagi signal lah. Saya beranikan diri mendekati perempuan muda yang berusia lewat 20-an yang sedang mendukung anak berusia 2 tahun yang sedang hidup. Semua orang pandai lah. Apa kan? Teriak tolong atau kubur ayam pun. Oh, mati. Cik Mayang kau. Oh lah. Ayo saya. Ayo semua sih. Tapi hati laki saya. Ini anak dia. Mak dah cabut selipar. Tapi segera disalurkan kembali ke kakinya oleh Kak Habibah. Mak cuba naik, tapi ditahan dan dipegang oleh Kak Rosita dan Kak Norma. Bacaan talqin berlangsung terus. Mata mak tepat memandang ke arah wanita muda yang bercakap dalam dialek Kelantan. Ketika bacaan talqin hampir selesai, muncullah sebuah kereta stesen wagon. Alah, kereta yang biasa kita tengok bawa burung tekukur dan sarang.